Assalamualaikum dan salam sejahtera. So apa yang ada kat tangan saya ni, ini adalah Anbernic baru, which is Anbernic RGDS gang. Kau nampak tak? RGDS apa tu yang dia tengah nak buat sekarang ni. Jom kita cerita sikit pasal benda ni. So basically Anbernic RGDS ni adalah one step yang Anbernic buat untuk buat satu device yang datang dengan dual screen pada harga bajet. So it's actually quite a budget, tapi kalau untuk Malaysian market might not be budget sangat lah harga dia sebenarnya, to be honest. Tapi tak apa, kita akan cerita, kita akan unbox dan tunjukkan kat korang apa specialnya pasal device ni dan juga apa slight keburukan dan kebaikan yang saya dapat lah. Dan sebelum tu korang kena ingat, saya bukanlah super technical person, saya hanya share korang experience saya guna device ni. Dan seperti korang tahu, pada dulu lagi saya memang peminat utama lah Anbernic. So jom kita unbox. Alright, so jom kita unbox dia. Korang dah tengok kotak dia macam biasa. Anbernic memang akan datang dengan hard casing. Gambar kat depan ni colour merah, RGDS colour merah. Tapi sebenarnya yang warna kita ambil adalah warna turquoise blue. So dia ada 3 warna yang dia keluarkan. Black, crimson, red, which is this one. Turquoise blue dan polar white. I would prefer blue lagi lah daripada white. White tu takut lama-lama nampak kotor kan. Sebab saya main, anak-anak saya pun main. So I'm quite afraid dia kotor. So jom kita take out. Oh, ada kotak sini Alright. So, bila korang ambil benda ni, bawa keluar dulu. Apa yang korang dapat adalah korang akan dapat tali ni. Dan juga korang akan dapat screen protector, tempered glass lah actually, untuk both screen. Which saya dah letak siap-siap. Okay, saya dah letak dalam ni actually. Kemudian korang akan dapat dia punya Type-C cable. Nampak ni? Tarik dulu. Nampak tak? Tapi saya jarang guna Type-C cable ni sebab, yelah, saya dah take out from my another device. Saya share je lah among all other ni semua ni. So, bila kita tengok kat sini, kita keluarkan. Macam biasa dia akan letak ni. Nampak apa? Ni apa ni? Ini biasalah EVA foam untuk protect dia. Tali saya tak letak lagi. Sekejap saya letak tali. Dan satu lagi yang benda yang paling penting dia letak. Nampak ni? Ini adalah universal stylus. Dan warna dia match together dengan device ni. Okay. So, korang akan dapat dua benda utama ni. Kabel tu kita letak tepi lah. Dan jom kita tengok dulu rupa dia. So, ketebalan dia tak tebal sangat. So, this is about the size of the of the Nintendo DS. Bahagian depan korang akan nampak macam biasa audio port jack kat sini. Ini ruang untuk korang letak string tadi yang dia bagi. Ataupun korang nak letak mana-mana lanyard korang sendiri. Untuk bahagian sini korang akan dapat L1 dan L2. Nampak tak? Dia guna button jenis capacity macam touch saja. Tap macam ni. So dia tak adalah macam korang main RG557 bahagian belakang ni. So yang ni betul-betul, okay, ni betul-betul dia nak cuba replicate Nintendo DS. Okay. Kat sini ada tempat letak TF card. Saya letak dah card saya. And then kita ada kat sini USB on the go. Dan juga DC untuk charger dan juga USB. So, kalau kata device yang sebelum ni dia menggunakan satu USB Type-C yang sama, which is situlah charging, situlah on the go semua. Tapi this time around, dia datang dengan dua yang berasingan. So, korang tak ada masalah untuk charge sambil sambung ke screen, for example. Alright. So, mari kita buka dulu. Bahagian tepi pula korang nampak macam biasalah. On-off button. Dia punya volume. Kat sini LED charging dan juga nak tunjuk bateri dia banyak mana. So bila kita buka kat sini korang akan nampak, sorry kesan cap jari sebab dia tempered glass. Kalau korang tak pasang tempered glass, korang takkan ada isu cap jari ni sebenarnya. So bila saya pasang tempered glass, macam biasalah keluar habis cap jari saya kat sini. Kat atas ni korang nampak ada speaker. Ni ada macam soft apa orang panggil, silikon getah rubber tu untuk protect dia daripada touch semua button ni. Korang akan nampak button dia. Dan juga analog stick dia. Sini ada menu button, ni ada select start. Ini ada home, back button dan juga Anbernic dedicated button. Okay, so saya nak cerita sikit yang saya perasan bila saya dah tengok hari tu. Nampak tak ni? Dia punya analog stick ni. Analog stick ni tak sama macam RG Slide. Kalau RG Slide dia besar sikit dan dia lagi lebar. Tapi untuk yang ni dia macam agak kecil sikit. Sekejap saya fokus Okay, korang nampak dia akan kecil sikit. Dan dia punya pusingan pun tak banyak. This is most probably sebab dia nak replicate betul-betul lah Nintendo DS.
Korang akan nampak button X, Y, A, B ni pun nipis saja. Korang tekan pun sikit saja. So, this is actually quite nice kalau kata let's say korang setakat main DS. Tapi kalau if you go more, maybe tak sedap sangat lah kalau korang nak main benda lain lah kan. Okay, korang akan perasan sini di mana bila kita buka, nampak tak? Dia total straight, flat macam ni. Bukan setakat macam ni, korang juga boleh buka macam ni, main setengah macam ni. Ataupun korang nak buka penuh, tapi untuk sekarang saya nak tunjuk ni, saya buka penuh lah. So, ini adalah dual screen di mana dua-dua adalah touch screen. So, korang boleh guna dia punya universal stylus untuk menggerakkan ataupun untuk memilih. So, yang ni universal stylus kalau korang tak nak guna yang ni, korang nak beli mana-mana universal stylus yang warna lain pun boleh juga, tak ada masalah. Dan satu yang saya perasan, dia tidak didatangkan dengan Google Play Store. Tak ada. You might have to side load ke apa ke, tapi kau tak perlu risau sebab dia dah siap install dah semua. Nampak ni, semua emulator-emulator yang penting. Alright. RGDS ni didatangkan dengan RK3568 quad-core 64-bit processor. Dia handle NDS very well, tapi korang tak boleh mainlah sampai ke PS2 semua tu. Datangkan juga dengan 4000 mAh bateri dan korang boleh main maybe around like 5 to 6 hours gaming. Korang boleh main game NDS, GBA, PS1, arcade dan banyak lagi game yang korang boleh download sendiri letak kat sini. Selain daripada tu, skrin dia menggunakan 4-inch IPS OCA full lamination, memang multi-touch, tak ada masalah untuk korang main. Resolusi dia pada 640x480. So, memory dan storage dia datangkan dengan 3GB RAM dan juga 32GB internal. Tapi saya suggest korang belilah satu SD card. 64 pun cukup dah untuk korang letak games kalau setakat NDS sahaja. Datangkan dengan Android 14. Dia support 2.4 GHz dan juga 5 GHz Wi-Fi dan juga Bluetooth 4.2. Selain daripada tu, dia datangkan juga dengan 6-axis gyroscope sensor. Boleh main online, boleh stream from your PC. Wireless projection kepada TV ke, kepada Android TV. Ada vibration, korang boleh masuk ke audio jack. Lepas tu ada energy saving setting, which is saya tak suggest guna sangat. Display brightness korang boleh adjust. Dan banyak lagi setting yang korang boleh customkan dekat situ. Macam saya kata tadi, betul-betul Anbernic dia nak replicate Nintendo DS. Maka design dia pun memang sangat sedap. Korang tengok, boleh duduk macam ni apa semua. Button dia memang sesuai. Dual screen dengan universal stylus ni, which korang boleh guna. Dan juga dia datangkan juga dengan mikrofon dalam ni. So korang boleh main Nintendo DS sambil korang connect dengan mikrofon dalam ni. Korang boleh. So for start, kita akan start dulu dengan untuk kita test game. Apa ni? Ini game Contra 4 untuk Nintendo DS. Press start. So kalau kita boleh tengok kat sini, so dia jadi lagi better untuk main lah. Kalau kata korang main dekat device Anbernic yang lain, which is single screen, korang akan nampak yang macam dia akan letak dua benda ni dalam satu screen. But this time around, nampak lagi. Okay, in terms of dia punya emulation dia, it's really quite smooth. Sebab yelah, NDS je kan. NDS dia tak heavy sangat. So, if you look over here, korang akan nampak dia punya quality screen dengan quality gambar dia dekat situ. Which korang boleh adjust sebenarnya. Semua benda ni korang boleh adjust dalam emulation tu sendiri. Okay, so jom kita test. Ini adalah game The Trash Pack daripada 3DS, Nintendo 3DS. Tak tahu kena buat macam mana game ni. Oh, kena tangkap je. Kena kutip semua sampah. Yang tu je lah. So, ada beberapa game yang saya mungkin tak boleh try. Nak tunjuk kat sini. Contoh dia game Pokemon, game Super Mario. Saya tak berani sangat nak tunjuk kat sini. Sebab yelah, korang tahu kan, faham kan syarikat ni macam mana. Diorang ni sangat-sangatlah berbahaya sikit. So overall, kita boleh tengok kat sini yang game 3DS should be no problem lah. Okay, so sekarang saya nak tunjuk macam mana game PSP main dekat sini. Dengan grafik dia 640x480 ni, korang akan nampak size screen ni sebenarnya memang tak berapa sesuai.
untuk korang main game PSP. However, tak bermaksud yang dia tak boleh main game ni. Kalau kata korang nak main game contoh dia God of War lah, kita katakan God of War yang berat sikit tu, mungkin korang akan hadapi masalah sikit. In terms of game Tekken ni tak ada masalah. Dia tak terlalu berat. Tengok ni. Okay, sekarang saya nak tunjukkan kat korang macam mana cara korang nak, let's say korang boleh access dengan touch screen semua ni, and at the same time kalau kata let's say korang nak guna D-pad lah untuk control. Contoh macam sekarang ni kan. Kalau saya tekan yang ni, dia akan pergi sini. Nampak? Dia akan guna screen yang ni untuk D-pad yang ni. However, bila kita tekan Anbernic button, dia akan pilih screen atas. So, semua button D-pad ni akan bergerak untuk screen atas dan takkan kacau yang ni. Selain daripada korang nak guna tekan Anbernic button tu, korang juga boleh just guna tangan, touch je, dia akan terus tukar sini. Touch ni, dia akan tukar atas ni. Tu cara dia kita nak tukar, dia punya fokus sama ada yang ni kat sini. Okey, kalau kata korang tengok dekat UI, dekat UI Anbernic ni korang akan nampak bahawa Anbernic Launcher ni dia tak ada game yang berat-berat. Dia maksimum yang ada sampailah PSX, Nintendo 64, CPS3, Game Boy Color, Dreamcast, WonderSwan, GBA, PSP dan 3DS NDS. Dia tak ada PS2, tak ada GameCube apa semua kat sini. Sebab apa? Dia tak nak korang cuba main yang tu. Sebab memang dia terlalu berat untuk device dia. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan bagaimana korang nak main. Let's say lah korang ada satu ROM yang game tu guna language yang korang tak faham. Macam sekarang ni saya tak sempat nak download lagi ROM yang bahasa lain. Maka saya akan buat translation daripada English ke Chinese. So nampak kat atas ni saya on sidebar button ni untuk Anbernic AI. Dan ini game yang saya load. Okay, yang saya load dia ada tulisan kat sini. So ini skrin utama dia kat screen game kat sini, manakala ini adalah second screen. Korang hanya perlu tekan ni saja. Nampak? Auto dia translate. So, sambil korang main, korang boleh tekan lagi. Tak faham. At least, sama je maksud dia. Dia akan snap dan continuously translate. Nampak? This is really good guys. Kalau sebelum ni korang akan guna satu screen, dia akan letak, let's say, overlay atas tu. Dia akan tolong translate atas tu. Kalau macam ni, dia akan snap gambar tu, terus dia letak dia punya translation. So from English to Chinese. Kalau kata from Chinese ataupun Japanese ataupun mana-mana French apa bahasa pun, dia akan tukar ke bahasa Inggeris. Just using the Anbernic AI. And this is something really cool. Memang sangat-sangat bagus benda ni. Sebab korang dah tak confused dah nak tekan apa. Especially kalau macam contoh korang nak main game RPG yang memang bahasa tunggal langgang kita tak faham lah. Macam itik dengan ayam. So, this would be a great device. So, selain daripada korang nak launch game satu persatu, mari saya tunjukkan korang. Let's say lah korang nak launch terus page atas ataupun page bawah. Let's say kalau korang nak buka dekat bahagian bawah, korang just tekan je mana-mana application kat sini. Kalau kata korang nak launch benda tu dekat screen atas ni, korang boleh tekan sini. Kemudian buka, let's say video, dia akan buka dan mainkan video ke apa saja semua kat bahagian atas. Untuk bahagian bawah pula, korang boleh decide untuk buka, let's say korang buka Chrome. Untuk go search the internet while watching the video. So, this work both ways. Selain daripada korang guna Anbernic AI tu, korang juga boleh scroll bawah ni untuk cari walkthrough game. Let's say korang tengah main satu game, korang tak tahu macam nak gerak, korang boleh, selain daripada guna Anbernic AI, korang boleh just search through the internet cara-cara nak main game. Apa yang perlu korang buat, apa combination puzzle apa yang ada yang korang nak cuba unlock tu dalam game tersebut. Okay? So all in all, overall dia sama je macam device Anbernic yang ada Android yang lain. Kalau korang tengok kat atas ni ada Bluetooth, which korang boleh connect dekat controller, memang no problem whatsoever. Boleh connect juga kepada RGP01 controller Anbernic tu. Korang juga boleh guna key map untuk game-game Android yang korang rasa korang nak letak dalam ni. Kemudian ada juga kat sini screencast di mana korang boleh main kat TV, tapi macam saya kata dulu, make sure router korang dekat dan juga tak ada interference banyak sangat supaya nak menghilangkan lag. However, saya lebih suggest korang guna wire ni. Korang guna kabel, kemudian korang connectkan ke controller. And so, let's say
katalah korang tak nak guna screencast, what you have to do is korang just ambil saja ini adalah HDMI converter yang saya beli, harganya sangat murah actually. Korang just connect saja dekat sini, kemudian connectkan HDMI ke TV, kemudian connectkan controller Anbernic ni ke device ni dan korang akan jadikan dia sebagai satu konsol yang melekat kat TV dan main secara wireless. So, all in all, saya boleh kata yang RGDS ni adalah satu device yang bagus, simple. Kalau korang tengok pun, saya punya video kali ni memang simple, direct to the point. Dan in the future, saya akan letak satu lagi another video that will show few games yang boleh main dekat device ni. So, kepada peminat-peminat NDS, 3DS, so this would be the best thing untuk korang beli dengan harga yang agak murah from Anbernic ya. Okay, this is just from Anbernic. Ada model lain from another brand, but however saya tak pernah test dan saya tak pernah beli. Okay, so saya cuma boleh cerita pasal Anbernic device ni sahaja. And in terms of dia punya portability, okay, nipis, korang still masih lagi boleh masuk dalam poket korang. Dia punya pemegang dia pula memang comfortable. Dia tak sakit sebab dia tak tajam tau. Dia tak macam device sesetengah device yang ada, which is kat bahagian tepi ni agak tajam. Bila korang pegang, korang akan rasa sakit. However, untuk device ni no problem. So, cuma satu kelemahan utama dia adalah dia tak boleh main game lebih daripada 3DS, PSP, PSX, semua tu. Dia tak boleh Vita, tak boleh Switch, tak boleh PS2, semua tu. Tapi, let's say kalau kata korang nak main yang tu, I would say that screen ni sangat tak sesuai. Sebab screen ni kecil. Kalau korang betul-betul nak main juga, I would suggest for you to get another device yang lain yang screen dia lagi besar. So, kalau kata budget korang sikit, korang might as well cari satu device Anbernic lain yang boleh main semua game. Kalau korang nak main macam tu lah. Tapi macam saya suka satu device, satu game, satu konsol, satu device, satu platform, satu device, satu platform. So, this would be a good device for me lah. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh komen saya kat bawah. Saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Dan saya akan letak few short video nanti. Dan macam biasalah, thank you for watching. Assalamualaikum. Ada link kat bawah saya beli daripada Anbernic Official Store. Bye-bye.